Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Man barang siapa yuridillah Allah kehendak bihi khairan dengannya kebaikan yufaqihu fiddin Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama lagi meneruskan pengajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang mensyarahkan matan Abi Syuja'. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kalau kitab kita ni pada muka surat 15. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun في بيان أحكام الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم عن البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. Jadi itu adalah matan Abi Syuja'. Kemudian kita tengok terjemahan dari kitab kita muka surat 15. Fasal, baca ayat dulu. Beristinja diwajibkan setelah buang air kecil dan besar. Sebaiknya beristinja menggunakan beberapa biji batu, kemudian menggunakan air. Juga dibenarkan beristinja dengan hanya menggunakan air atau 3 biji batu sahaja yang dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran. Apabila seseorang hanya ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, yakni air atau batu, maka air lebih baik. Hendaklah seseorang tidak menghadap dan membelakangkan kiblat ketika buang air besar dan kecil di padang pasir. Selain itu, hendaklah
tidak buang air kecil di tempat air yang bergenang, air yang tergenang, di bawah pohon yang berbuah, di tempat berteduh dan pada lubang. Dan hendaklah tidak berkata-kata ketika buang air besar dan kecil, tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakangi keduanya. Itu terjemahan matan. Baik, insya-Allah kita sambung tengok syarah pada muka surat 16 bawah tu. Fasal ay hadha fasl. Ini adalah satu fasal menerangkan tentang bersuci dan adab bagi orang yang buang hajat. Bersuci di sini maksudnya istinja. Moga bersuci ni umum, tapi ni tajuk khusus istinja. Baik. Erti perkataan istinja berasal daripada kalimah najawtu syai'a, yang artinya bermaksud aku memutuskan sesuatu. Dengan demikian seakan-akan orang yang beristinja itu memutuskan sesuatu kotoran daripada dirinya. Dia bahas rizqilullah. Rizqilullah ni istinja, maksudnya kita memutuskan sesuatu. Jadi istinja syarak ni maksudnya kita menyucikan dan izalatul kharij an-najis minal farji bima'in aw hajar. Itu ta'arif istinja dari syarak, iaitu kita menghilangkan najis, cuci najis di tempat, anil farji, minal farji, daripada kemaluan. Sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang waktu bin najis itu. Bima'in, sama ada kita guna dengan air ataupun hajar, batu. Itu maksud istinja. Jadi apa hukum istinja ni? Istinja itu hukumnya wajib setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Istinja dilakukan dengan menggunakan air atau batu dan benda-benda seumpamanya. 3 kali kita boleh buat istinja. Secara nasnya air atau batu, tapi batu tu dikiaskan juga seumpama batu. Tapi ada syarat dia lah. Kalau seumpama batu ni, syarat dia ke apa? Dia sebut sini yang keras. Tu syarat yang pertama. Benda kita nak buat istinja tu mesti benda keras. Lagi yang suci, bersih, bukan najis, serta dapat menghilangkan najis. Benda tu boleh menghilangkan najis. Maknanya benda tu bukan benda licin, benda tu benda kesat. Jadi ulama kata termasuklah tisu, daun, kertas dan kain, apa-apa yang cukup syarat, yang boleh kering, kerah, kesat, yang boleh menanggalkan najis. Kalau macam supit tak boleh, sebab supit licin, dia tidak menanggalkan. Tetapi ia bukan, lagi syarat dia, tetapi ia bukan sesuatu yang berharga. Berharga di sini maksudnya benda yang dihormati. Contoh, kertas boleh, tapi kertas-kertas ilmu, kitab-kitab tu, dia soyak, tu tak boleh, sebab benda tu benda dihormati. Ataupun roti, istijah roti, apa-apa makanan dia tidak boleh, kerana itu benda dihormati. Jadi alat istinja ni 3 tu lah, air, batu ataupun benda seumpama batu.
Kemudian ulama bahas dalam mazhab kita ni, dalam banyak-banyak alat gapo afdal. Kata Syekh, yang lebih baik, maksudnya yang afdal ni, wal afdal, yang lebih baik, yakni afdal dalam bersuci itu, yakni istinja, itu adalah dengan menggunakan batu dahulu. Guna batu dulu, kemudian mengikutinya dengan air. Maknanya dia gabung, batu pun buat, air pun buat. Tapi dengan batu dululah. Kalau buat dengan air dulu, lepas tu baru batu, dia jadi tak ada faedah. Sebab batu air tu dah menghilangkan habis dah. Batu ni yang tak hilang habis lagi. Jadi afdal guna batu dulu dan air. Itulah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kita ni memang tak guna lah batu. Kita ni guna air. Kemudian sedangkan kewajipan bersuci dengan menggunakan batu dengan 3 kali usapan. Ni dia nak kata, kalau kita nak guna batu, wajib kena 3 kali usapan. Maksudnya 3 kali sapuan. Sebagai kitab, memang dia akan sebut salah satu ahjar, 3 batu. Tapi pehel 3 batu di sini bukan disyaratkan kena ada 3 batu, 3 biji batu tu. Maksud dia adalah 3 kali sapuan. Sebab boleh jadi, boleh kita guna sebatu je. Dengan syarat batu tu ada permukaan, ada 3 bucu lah. Sapu kat bucu ni sekali, bucu ni cukup 3 kali sapuan, maka sudah memadai. Tapi kalau ada 3 batu, tu kau comel. Paling kurang 3 kali sapuan. Tu wajib. Meskipun dengan satu batu yang mempunyai 3 sudut. Dia sebut sini, walaupun daripada satu batu yang ada 3 sudut, yang ni 3 bucu. Okey, contoh, dia tak ada air masa tu, jadi terpaksa guna batu. Ni penting ilmu istinja dengan batu. Jadi bila kita sebut paling kurang 3 kali sapu, contoh, dia sapu kali pertama tu cuci habis. Hebat. Sekali sapu tu licin, bersih. Adakah dia kena tambah lagi sapuan? Jawapan dia wajib. Sebab paling kurang 3 kali sapuan. Walaupun sapuan pertama dah suci, dia kena buat juga sapuan kedua dan sapuan ketiga. Tapi contoh, dia 3 kali sapu lah, tapi masih lagi ada najis atau hilang. Kalau gini tak memadai, dia kena tambah lagi sapuan. Walaupun 3 kali sapu dah, tapi tak hilang lagi, maka dia kena tambah lagi sapuan batu. Sebab 3 tu paling kurang. Seseorang yang beristinja juga boleh memilih dengan air sahaja atau dengan 3 batu sahaja, ataupun 3 sapuan batu sahaja. Yang batu tu yang dapat membersihkan tempat najisnya tersebut. Jika memang dengan 3 batu itu sahaja sudah dapat membersihkan najisnya. Jadi orang selepas dia membuang air kecil ataupun air besar, kecil merah tu, dia sebenarnya harus boleh pilih nak guna air saja ke nak guna batu saja. Tak ada masalah, dia boleh pilih. Sedangkan jika tidak, maka hendaklah menambah jumlah bilangan batu sehingga benar-benar bersih. Inilah saya sebut tadi, selagi mana untuk bersih kena tambah batu sapuan. Sesudah itu
Sesudah itu disunatkan mengulang sampai 3 kali. Maksudnya kena ganjilkan. Contoh dia 3 kali sapu, tak bersih lagi, dia tambah kali keempat. Kali keempat bersih. Sunat dia ganjilkan bilangan. Jadi kalau nak memadai satu sahaja, maka jelaslah seperti mana kita maklum, air lebih afdal. Kerana air ni dia menghilangkan air beserta asar kesan. Memang suci sungguh lah air ni. Dengan batu, dari sudut syarak memang boleh kita istinja dengan batu, berpada dengan batu saja. Dan kalau kita istinja dengan batu, dan hakikat sebenarnya bersih-bersih, cumanya sebenarnya hakikatnya dia masih ada lagi kesan-kesan juga. Dan ia tak 100% bersih dengan batu ni. Akan tetapi dia dimaafkan. Maknanya istinja batu mai sembahyang sah. Dan sebab hakikat batu memang tak kira 100%. Tapi bila dah istinja batu, dia dimaafkan. Dan boleh jadi terimeh. Jika seseorang ingin meringkas, maksudnya berpada dengan menggunakan salah satu daripada air atau batu, maka yang lebih baik ialah dia menggunakan air sahaja. Kerana air itu dapat menghilangkan najis dan saki-bakinya, yakni kesan-kesannya. Baik, habis itu kemudian Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi dia menyambung perbahasan kalau kita nak istinja dengan batu, perlu mengikut syarat-syaratnya. Okey, ada pun syarat beristinja dengan beberapa batu tersebut. Syaratnya ialah dia sebut sini 3 syarat. Yang pertama, najis yang keluar itu tidak dalam keadaan kering. Dia boleh 2 maksud sini. Najis tu tak kering, najis tu tubik dalam keadaan tak kering. Dan maksud kedua, najis tu tubik cair, lepas tu jadi kering. Boleh jadi dia lambat istinja sampai kering, dan najis di tempat tu malu dia tu. Bila najis tu menjadi kering, maka dia tidak boleh lagi menggunakan batu. Dia wajib guna air. Apabila tak cukup 3 syarat ni, dia kena guna air, wajib guna air. Maksud kering di sini, apa najis kering tak boleh guna batu? Jawapan dia adalah, kalau kita tengok Syekh dalam kitab Taqrul Salidah sebut, sebab dia kata kering ni batu sukar untuk cuci. Dia kerah, lekat. Jadi batu tak boleh ni, tak boleh cabut. Tapi kalau batu tu boleh juga, najis tu kering dah, tapi batu tu mampu juga nak menyuci, nak tanggal, maka boleh. Sebab alasan dia, najis kering ni biasanya tak boleh. Tapi kalau boleh juga, tak ada masalah. Itu syarat yang pertama, najis tidak kering. Dan syarat yang kedua, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Maksudnya najis, kita kecil ataupun berok tu, dia tidak berpindah. Maknanya dia tak pergi jauh lah. Kalau macam berok tu, tubik kawasan tu je lah, tempat belakang dia tu lah. Kalau dia pergi bah punggung, bah pohon tu, eceh tu, jadi dia tak boleh guna batu. Dia kena guna air. Tak padan dengan batu. Tu syarat kedua.
Kalau kita tengok detail lagi, ulama dia bahas tidak berpindah dari tempat keluarnya. Maksudnya tempat keluar Najis itu kawasan mana? Kalau untuk dubur, dan dia ulama letak dobit gini. Masa kita duduk cakung tu, dia terbuka. Jadi masa terbuka itulah tempat kita cakung yang terbuka itulah, sekat tu ya. Kalau kita diri, dia tutup kawasan tu ya. Boleh. Kalau lebih daripada kawasan tu, tak boleh guna batu, kena guna air juga. Jika seandainya soal lagi, syarat yang ketiga, serta tidak mendatangkan najis lain. Nampak? Maknanya selepas dia kencing berak tu, tak kena lah najis lain di tempat tu. Nak wangi taswir lagu mana, mari najis lain. Ngecik air kencing orang ke deh, ikutlah masalah lagu mana, kena najis lain, kena darah, maka tak boleh juga guna batu, kena guna air. Jika seandainya hilang salah satu daripada syarat-syarat tersebut, 3 syarat tadi, tak kering, tak pindah ke tempat lain, dan tidak kena najis lain, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, maka wajib, maka wajib menggunakan air. Tak boleh dah nak guna batu. Jangan pakai batu saja. Jadi termasuk tisu lah kita sebut ni. Baik, untuk masalah tisu lah ni kita ada apa ada istilah tisu wipe, tisu basah. Biasanya basuh kecil budak, baby dah. Ulama kata tisu basah ni dia tidak memadai, tak cukup syarat. Sebab sebab dia basah. Sebab kita nak alat istinja ni kering untuk seumpama batu ni. Kalau dia basah, kena guna air. Dan ni dia tisu basah. Tisu basah ni dia tisu lembab. Jadi dia memang bersih, tapi disebabkan dia lembab, dia akan jadi menajiskan permukaan air tu. Nampak? Kau mana? Kalau nak tisu basah, kena basuh dulu, barulah permukaan air tu suci. Kalau tak jadi najis kawasan tu. Dan kalau untuk basuh baby tak ada masalah, untuk baby tak sembahyang. Kalau kita ni guna tisu basah buat istinja, tak boleh lah. Tak boleh buat sembahyang sebab masih bernajis badan kita. Begitu juga nak cuci najis, contoh ada kencing atas meja ke apa, lah ini suasa dia. Dia masih lagi tidak menyucikan, kena alirkan air juga. Sambung. Wajib bagi orang habis dah berbahasa syarat istinja. Lani Syekh akan sambung berbahasa adab pula. Adab qada hajat. Adab beristinja. Wajib bagi orang yang sedang buang air kecil, kencing atau buang air besar untuk tidak menghadap kiblat. Adab di sini, adab biasanya hukumnya sunat. Kalau kita ikut adab ni makruh, tapi masalah pertama ni wajib. Ini adab wajib. Hal lain-lain adab sunat. Jadi ni wajib ni. Wajib orang yang nak buat tu dia tidak menghadap kiblat. Kerana tak comel, atau membelakangkannya. Contoh kiblat kita kat depan, kita buat haram kita menghadap kiblat, membelakang kiblat pun ada cukup.
tu lagu mana? Kena kanan kiri. Tapi ni ada perincian dia. Perincian dia lagu mana? Kecuali jika terdapat tabir, iaitu pemisah ataupun penghalang. Ni masalah zaman dulu lah. Zaman dulu mana ada jamban ke apa. Dia buat tempat hukum gitulah, pada pasir tau. Kita ni memang ada tempat yang khusus, iaitu tandas. Bila tandas tertutup, walaupun tandas itu menghadap kiblat, jadi tidak haram lah, tidak berdosa. Ini untuk masalah tempat terbuka. Tak ada pemisah ataupun penghalang. Lepas tu penghalang ni, dia ada syarat dia. Atau ada tabir, kecuali ada tabir yang tingginya 2/3 zirah. Rendah lah. 2/3 zirah ni maksudnya 2/3 hasta. Hasta mana ni? Tak, hasta tak. Lepas tu 2/3 hasta ya. Setelah tu yang ketinggian dia. Kita nak nampak ni mudah gini. Orang kalau hajat ni duduk. Orang kalau hajat ni duduk. Jadi bila duduk tu penghadap tu tutup dah kemaluan tu, lindung dah, maka sudah memadai. Bila ada penghadang tutup dah, kalau kita duduk tu tertutup dah bahagian tu, jadi tak haram dah nak menghadap kiblat kalau ada penghadang. Rendah dah syarat dia. Atau bahkan lebih. Kalau lebih lagi lah, supaya tanda kita dah. Dan antara orang yang berhajat, yang ni orang yang nak qada hajat tu, dengan tabir itu, jarak dia setara mana? Letaknya paling jauh hanya 3 zirah, iaitu 3 hasta jarak dengan penghadang. Sebagaimana pendapat daripada sebahagian ulama bahawa yang demikian itu tidak haram hukumnya. Bila ada tabir, maka tak haram untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika qada hajat. Adapun bangunan sebagaimana yang terdapat di suatu tempat, maka ia sama seperti tanah lapang dengan syarat seperti yang telah disebutkan tadi. Ataupun dia membuang di mana-mana tempat lah. Jadi syarat dia sama seperti pada pasir tadi, kena ada penghadang. Ada penghadang, selesai masalah. Kecuali bangunan yang memang disediakan khusus sebagai tandas. Kita dah ni ada tandas khusus, maka secara mutlak, secara umum, secara totalnya tidak haram hukumnya, sebab memang dari jamban. Dan sesuai dengan perkataan penulis kitab, maka dikecualikan darinya bangunan yang menjadi kiblat pertama. Kiblat pertama ni Baitul Maqdis. Tuan kira lah Baitul Maqdis tu. Kita kira kiblat yang kedua, iaitu Kaabah. Seperti Baitul Maqdis, maka menghadap atau membelakangkan kiblat tersebut hukumnya makruh. Selain itu, orang yang buang air besar dan kecil hendaklah tidak melakukannya. Ini adab yang kedua. Adab kedua ni, dia bukan wajib lah. Ni sunat kita menjauhi. Kalau kita buat makruh. Hendaklah tidak melakukannya dan di dalam air yang terhenti. Maksudnya kencing merok di tempat air bertakut. Air terhenti, dan air tidak mengalir, air bertakut. Jadi kalau kita kencing di tempat air yang bertakut ni, hukumnya adalah makruh. Meskipun, bukan meskipun, jika yang baik ni,
Tak lagi. Adapun buang air besar ataupun air kecil di dalam air yang mengalir, tadi kita kata air bertakur makruh. Kalau air itu mengalir, meskipun kena betul tu, meskipun tu jika adapun buang air ataupun air kecil di dalam air yang mengalir, jika air itu sedikit, air itu mengalir tapi sedikit je. Tahu? Dan okey contohnya, tapi air sedikit lah, okey kecil. Jika air itu sedikit mengalirnya, maka hukumnya makruh. Ciri okey. Sedang jika mengalirnya banyak, ni okey besar, air mengalir banyak, laju, maka tidak makruh. Kecil di situ. Tetapi yang lebih baik, afdalnya, aulanya, sebaik semampu mungkin untuk menjauhinya. Dan sama ada air mengalir sedikit ataupun air mengalir banyak, kita tak boleh di situlah. Itu yang terbaik. Bahkan menurut Imam Nawawi, haram hukumnya, ni pendapat Imam Nawawi sendirilah, ikhtiar dia kata, Imam Nawawi kata haram buang hajat di air yang sedikit, dan sama ada mengalir ataupun tak mengalir. Hendaklah, ni adab seterusnya, seseorang juga tidak membuang air kecil atau air besar di bawah pohon yang berbuah, di bawah pokok. Tapi pokok tu pokok jenis berbuah, sama ada pada waktu itu ia berbuah ataupun tidak. Sebab apa? Sebab pokok buah ni biasanya orang akan gimari-gimari. Jadi tak ada pasal, hijau saja. Di samping tempat-tempat tersebut, orang yang buang hajat hendaklah tidak melakukannya, tidak pada hajat di jalan yang biasa dilalui manusia, tengah jalan, tempat orang lalu. Juga di tempat berteduh, tempat orang berteduh pada musim kemarau, dan di tempat yang terkena sinar matahari pada musim hujan. Tempat orang berteduh lah, time musim panas ataupun time musim hujan. Lagi, orang yang buang hajat hendaklah tidak melakukannya, tidak melepaskan air kecil atau air besar dia tu di lubang. Lubang mana? Lubang yang ada di tanah. Makruh juga ni, iaitu lubang yang bulat dan menurun. Adapun as-suqbi, lubang tidak disebutkan pada sebahagian matan. Ada sebahagian kitab dia tak sebut pun lubang ni, tapi dalam kitab ni dia sebut, disebut makruh. Kena elok kita kecil berok di lubang. Antara hikmah dia, lubang ni boleh jadi ada binatang, kena sengat saja. Dan orang yang sedang buang hajat tidak dibenarkan untuk berbicara. Makruh kita bercakap. Tapi kalau kita semata-mata masuk tandas, tak makruh sebenarnya. Ulama sebut makruh time kita dubik, time tu kecil, time tu hewak tu masuk duduk kecek. Tapi kalau masuk bawa basuh kaki ya, tapi duduk kecek tu tak apa. Kerana ini merupakan adab jika tidak dalam keadaan terpaksa, bukan kerana darurat. Apabila dalam keadaan terpaksa berbicara darurat, misalnya orang tersebut melihat ada ular yang menuju kepada dirinya, ada ular dalam jamban, maka tidak makruh hukumnya berbicara dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan darurat, memang tidak, tak apalah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda-benda darurat dia akan menghalalkan benda yang dilarang. Juga tidak dibenarkan menghadap matahari dan bulan. Ini juga makruh. Makruh
Dan kencing berak menghadap matahari dan bulan. Ni tempat kalau dia melepas di padang pasir lah. Kita dari Jambil memang tak ada masalah. Demikian pula membelakangi matahari bulan tak boleh juga. Maksudnya ketika seseorang buang hajat, makruh baginya menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Tapi hak ni bukan pendapat utama di mazhab Syafi'i. Ini pendapat dhaif. Dalam kitab kita ni kita akan jumpa beberapa masalah yang dhaif. Masalah dhaif ni kita tak boleh pegang sebab kita kena pegang muktamad. Pendapat dhaif ni dia dikira pendapat yang kita tak boleh pegang. Tahu mana dhaif? Imam Nawawi juga berkata dalam kitab Al-Wasit bahawa meninggalkan menghadap keduanya dan membelakanginya, yakni matahari dan bulan ni, itu hukumnya sama sahaja. Sama je, itu dibenarkan, harus. Ini adalah pendapat utama. Pendapat utamanya tak ada masalah. Beliau juga mengatakan di dalam tahqiq bahawa kemakruhan menghadap keduanya itu tidak memiliki asas. Maknanya tak ada dalil soreh, jelas. Sedangkan perkataan penulis dan penulis semata kita ni tidak menghadap matahari dan bulan itu tidak disebutkan pada beberapa matan kitab. Setengah matan kitab dia memang tidak disebutkan itu. Tapi dalam kitab ni sebut. Dan kita berkata ini adalah pendapat dhaif, pendapat yang lemah. Jadi habis situ berbahasa istinja. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan, iaitu fasal perkara-perkara yang membatalkan wudu. Cukup sekarang itu pada malam ini. Moga-moga bermanfaat bersama insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.